Ayam? Ayam tak banyak cerita lah, dek. Susah nak cerita pasal ayam ni. Bukan senang. Betul nak dengar cerita ayam ni? Pernah tengok ayam? Pernah. Pernah? Berapa jenis ayam ada? Ha? Dua. Dua? Ayam ada dua je? Ayam apa? Yang betina dengan yang jantan. La haula wala. Itu aja yang tahu. Betina jantan. Abang pun tahu. Atuk-atuk pun tahu. Ayam ada macam-macam. Okey, satu. Ayam siam. Ayam Belanda. Pernah dengar ayam Belanda bunyi? Pernah. Nah, itulah duduk lagi kat rumah flat tinggi-tinggi tu. Dengar bunyi burung gagak aja. Ayam Belanda bunyi dia macam ni. Itu ayam Belanda, ayam penat. Tahu? Pernah dengar ayam berkokok? Tak pernah. Tak pernah juga. Ayam berkokok pun tak pernah dengar. Okey. Pernah dengar ayam betina bunyi tak? Tak pernah. Ayam tu masih kira ayam dara lagi lah. Ayam tu belum telur. Tahu? Bunyi dia macam ni tau. Bunyi dia menarik je. Dia buka mulut kecil je. Dia kalau ayam yang dah bertelur, orang panggil dia ibu ayam tau. Dia dah banyak kali lah bertelur. Banyak anak dah. Dia bunyi macam ni. Mulut dia jadi besar tau. Dia macam marah orang lah. Kalau orang nak curi telur dia ke apa kan, ambil je. Dia terperanjat tau. Itu. Lagi satunya ayam jantan pula. Ayam jantan tau. Yang baru nak tumbuh taji. Tahu taji apa? Yang kat kaki tu taji. Dia baru nak tumbuh pendek je. Bunyi dia macam mana tau? Tak tahu? Tahu. Apa yang kau tahu? Makan ayam ni. Bunyi dia macam ni. Dia belum pandai. Pasal ujung dia tu dia belum pandai idgham, marunah, musyaddad semua belum tahu. Tahu? Dia baru masuk ikhfa aja dengan iklab. Dia bunyi. Itu pun bunyi dia kadang-kadang dia sambil menyeling tau. Sekali je. Dia gitu. Menjeling tu bukan apa, tengok ayam-ayam dara. Kalau yang dah tua tu, dia segak tau. Dia jalan buka dada. Sombong. Nanti dia nampak aja.